Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Syamah channel. Mantap. Okay guys, aku dah sampai dah pusat servis center Honda ni. Nak servis yang ke 40,000 saja buat video. Ikutkan mileage kereta ni tak sampai lagi 40,000, tapi sebab dah due date dia, jadi kena datang ke Lagipun kereta ni lagi 500 km je nak sampai ke 40,000 tu. Jadi alang-alang tu aku servis je lah. Lagipun nanti nak pergi tempat-tempat lain senang sikit kan. Sebelum ni aku ada baca satu komen masa aku servis kereta ni yang ke 30,000 mileage lah. Aku baca sikit Dia kata murah sebab free labor bang. Honda akan bagi 5 kali free labor charge. Boleh tengok kat internet. Aku tak tahulah betul ke tak 5 kali free labor ni. Jadi aku nak minta kepastian Honda ni. Aku nak kena pergi tanya dia lah. Nanti aku pergilah tanya salesman ke ataupun pusat servis ke kan. Kalau betul 5 kali free labor ni, betul lah maksudnya dia cakap. Tapi sekarang untuk servis Honda ni aku boleh kata murah lah juga. Murah macam Pro 2. Ini memang murah. So jom lah, aku nak pergi servis center jap. Jom. Oh ini ramai geng. Aku tak tahu lah orang beli kereta kot. Kau nak servis juga macam aku. Ramai. Okay guys, aku lepak je kat atas sebab terlampau ramai. Aku tak tahu kenapa. Sampai tak ada tempat duduk aku. Lepas aku dah servis semua, dah dapat nombor. Aku pun tengoklah menu apa yang ada kan. Selalu diorang bagi nasi lemak. Tapi hari ni special mat. Dia bagi ayam, bagi bihun Singapura. Lepas tu kuih-kuih lagi. Oh special. Okay guys, masa ni aku ambil ini dulu lah. Aku tak tahu sangat nama-nama kuih ni. Aku main ambil Okay, aku tanya salesman tadi, asal ramai sangat orang kan? Padahal hari Sabtu selalu biasa tak ada ramai macam ni. Rupanya hari ni adalah hari parenting day. Aku tak tahu lah apa parenting day tu, hari buat apa kan. Tapi dia kata Honda ada buat launch kereta baru HR-V EV. Aku dah pergi tengok. Lepas tu ada rebate untuk kereta-kereta, semua kereta Honda. HR-V ada rebate, CR-V ada rebate, Honda City pun ada rebate, Civic pun ada rebate. Untuk Accord aku tak pasti, tak tanya lah pula kan. Aku rasa orang kurang dah kot pakai Accord. Lalu orang pakai Honda Civic kot. Ok berkenaan dengan servis tadi, aku dah tanya dekat operator tu lah. Dia cakap memang ada 5 kali free labor, tapi bukan semua labor ada. Dia yang hardcore punya labor. Macam contoh 30,000 km, 60,000, 100,000, lepas tu berapa ribu ya? Buku tu kat dia. Nanti aku tunjuk lah balik ni. Balik servis ni aku tunjuk. Dan charge untuk 40,000 ni tak ada labor Yang ni memang kena bayar sendiri. Aku kena bayar RM559. Kalau ikut taklah mahal. Biasa je lah. Sama macam Pro 2. Lebih kurang je Pro 2. A few moments later. Sekarang tengok ni, Honda HR-V EV guys. Dia sebenarnya kereta daripada Thailand ni. Cuma spek dia memang macam ni lah nanti kalau masuk Malaysia. Okay, kalau kita tengok daripada depan, dia memang depan dia upper tak ada grill, bawah dia ada grill sikit. Lepas tu untuk charge dia, dia button sini, button kecil je. Dan ni tempat charge dia lah. Cumanya abang salesman ni kata kalau accident susah lah, sebab dia ni kat depan. Tu masalah dia sikit. Dia ada 4 sensor. Sini 2 dan situ 2. Dan dia ada lampu DRL sini. Okay, ni looks daripada tepi. Sama je macam HR-V biasa. Semuanya dia punya tepi nampak cantik sebab dekat rim dia lah.
Rim dia rim 18 inci dan dia akan bagi dengan tayar Continental UC6. Okay, ni pun daripada kanan dia sama je. Dan dia tak ada 360 kamera. Honda biasa lah, dia tak ada bagi sangat 360 kamera, tak tahu kenapa. Okay, ni pula daripada belakang dia sama je macam HRV biasa. Semuanya kat sini dia punya nama EN1 dan dia bukan ada logo Honda, dia belakang dia tulis Honda Suzuki. Yeay, alhamdulillah aku dapat naik dua kereta HRV EV ni. Woi, look saya memang cantik lah. So aku nak tengok dalam dia macam ni. Luar tadi aku dah tengok kan. So aku tengok dalam pula. Kalau korang tengok dalam dia macam ni lah. Ni semua sama je steering dia dengan HRV biasa. Screen dia apa besar, tak boleh touch. Lepas tu dia ada ambient light kat sini. Sini pun ada ambient light. Sini macam biasa Honda punya. Ni pun macam biasa. Cuma yang kat sini screen dia besar gila. Dan yang bestnya, salesman pun tak tahu sampai ada 3. Dia ada 3 screen sebenarnya. 1, 2, 3. Yang ni khas untuk aircon, untuk radio. Yang ni untuk ni lah, untuk screen. Dan ni looks dia daripada tepi. Semua sama dia macam Honda HRV biasa. Cuma dia ada ambient light. Dia ada stitching warna biru, warna putih. Kalau atas dia ada door on atau off, lampu, side mirror dia. Hai. Okay, dari segi tengah dia pula, dia ada wireless charging. Dia ada parking brake. Yang ni dia tak pakai ni lah, batang. Dia terus je. Okay, kat sini dia ada percentage untuk bateri. Ni range tinggal berapa. Lepas tu ni apa? Average. Maksudnya, oh, dia bukan per kilometer lah. Dia kilowatt per liter kan. Okay, sekarang aku dekat belakang. Belakang dia pun memang luas. Memang Honda pandai space lah. Space dia. Ni pun dia ada satu cup holder. Dan megang. Ni tak ada apa-apa bawah ni. Ini ada cuma radio. Cuma ada radio. Lepas tu dia ada ambient light. Untuk belakang pula dia ada aircon saja dan juga ada tempat letak air lah. Oh, untuk belakang dia tak ada power boot Cuma dia ada, oh ni tayar dia lah. Tayar dia pikir lah. Cuma dia EV kan. Oh, dia tak ada tayar lah kan. Tak ada tayar spek. Dia repack it. Okay, ni pula adalah bahagian enjin untuk EN1. Sebab dia elektrik. Oh, kosong je. Dia elektrik. Di dalam ni dia semua dia cover. Oh, dia cover semua lah. Alhamdulillah guys, selesai. Settle lah untuk 40,000 km. Dia tak adalah mahal, tak adalah murah, tengah-tengah, biasa-biasa je lah. Untuk Honda EN1 ni, yang HRV EV ni, dia launch hari ni. Dan esok dia akan, dengarnya dia esok akan dihantar ke Thailand balik. Sebab itu kereta Thailand tau, kereta versi Thailand, cuma dibawa Malaysia untuk kita test drive. Boleh test drive. Jadi aku dah dapat lah, aku merasa lah dapat test drive. Fella memang senyap. First time aku test drive EV ni, shock. Terbaik. Okay guys, tu je daripada aku. Jangan lupa like dan subscribe guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ciao.